So saya rasa untuk mengembalikan nostalgia tu, saya rasa memang kena buat physical album setelah semua bentuk. Dan macam Norman cakap tadi, kita selama kita bercimpung dalam industri tak pernah dapat buat vinyl. So antara benda-benda yang sebagai artis tu kita teringin nak buat vinyl, CD dan juga kaset. Lama kita tak buat ni sesi meet and greet dengan peminat, dan kita persembahkan album, ada 10 lagu, album terbaru kami kaset. Kita persembahkan direct ni first time untuk peminat kami mendengar. Dia orang dapat reserve tiket ni kerana membeli CD. Kita ada edarkan juga CD dan juga kaset. Jadi ini satu penting bagi kami kerana mereka menghargai juga dalam bentuk fizikal selain daripada streaming, walaupun sekarang lebih popular streaming. Tapi bila mereka menghargai penerbitan album tu dalam bentuk fizikal, saya rasa dia mengembalikan kembali nostalgia, dan kita jumpa juga peminat-peminat muka-muka lama yang dah lama sokong kami. Sweet moment, dan semestinya satu yang kami akan ingat dalam kenangan kejayaan kami. Kalau fans kita lihat kadang-kadang bergenerasi tau. Sekarang anak-anak mereka dah minat KRU, dan saya lihat even macam kita keluarkan lagu Voodoo, di mana lagu tu memang catchy lah. Tapi saya tengok macam budak-budak bawah 5 tahun, 6 tahun dah minat lagu KRU. Jadi kita ada satu lagi pelapis fans bagi KRU. Jadi alhamdulillah itu yang memanjangkan jangka hayat KRU ni. Pasal tu kita namakan konsert Gen Crew. Dia pelbagai generasi. X ada, Y ada, dan sampai ke Alpha ni kita ada peminat. Semestinya saya rasa gemuruh tu tak lari lah. Terutama bila kita sangkakan benda ni kita dah biasa, tapi bila lama tak buat, naik balik perasaan ni macam aku boleh buat lagi ke kan. Jadi tapi itu yang satu perasaan yang buat kita rasa kita nak buktikan sesuatu lah. That keeps us going juga kan. Kita tak ambil terlalu selesa atau sambil lewa sokongan dia orang. Kerana dia orang dah, ada yang datang 3 malam konsert tu pun dia dah book. Ada satu peminat beli dah sampai hampir 30 CD. Dia saja nak simpan kan. So ekspektasi tu tinggi kerana peminat kami expect yang terbaik daripada kami. Sebab ini nama pun album kaset, mengambilkan nostalgia juga, because all these things adalah sebagai collectors. Because kita tahu kaset player susah dapat. Tetapi kita tahu juga harga benda tu bila limited edition, benda tu kalau disimpan insya-Allah ada harga masa depan. So saya rasa untuk mengembalikan nostalgia tu, saya rasa memang kena buat physical album setelah semua bentuk. Dan macam Norman cakap tadi, kita selama kita bercimpung dalam industri tak pernah dapat buat vinyl. So antara benda-benda yang sebagai artis tu kita teringin nak buat vinyl, CD dan juga kaset. Okay, first sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua fans yang setia kepada KRU, dan dapatkan album terbaru kami yang berjudul Kaset. Ada 10 lagu power, memang korang takkan nyesal belinya. Okay, dan jangan lupa kita jumpa di konsert Gen Crew.